Datuk Seri Najib Tun Razak berkata Proton tidak mampu untuk berada dalam zon selesa bagi memastikan kelangsungannya di dalam pasaran otomotif abad ke-21 ini. Menurut beliau, Proton perlu meningkatkan inisiatif dan usaha secara proaktif dalam meningkatkan daya saing dan produktivitinya. Proton juga perlu mempunyai imej pengeluar produk yang memenuhi selera pengguna dari segi reka bentuk, kualiti dan harga yang berpatutan. Proton tidak mampu untuk berada di dalam zon selesa dan jauh sekali Proton tidak boleh gagal. Failure is not an option bagi Proton. Untuk itu inisiatif dan usaha perlulah terus. Beliau berucap ketika merasmikan model terbaru kereta nasional Proton Izora di Ibu Negara malam tadi. Izora adalah kenderaan pelbagai guna MPV buatan Malaysia yang pertama. Sejak mula dibuka untuk tempahan 21 Februari lalu, Izora sudah menerima lebih 2,000 tempahan. Harga pasaran MPV ini ialah RM75,998 bagi Izora Highline 1.6 automatic. Ternyata tarikan dan minat orang ramai terhadap Proton Izora bukan sembarangan dan MPV buatan pertama Malaysia yang dijual di bawah RM80,000 dijangka mendapat sambutan menggalakkan. This is the car park the world doesn't want to see. Thousands of vehicles lined up at Long Beach Port south of Los Angeles, the jilted partners in America's troubled love affair with the car. These are Toyotas, shipped in from Japan. These are Mercedes from Germany. They were ordered, manufactured and shipped across the oceans, and now they're just stacking up in one of America's busiest ports. A few months ago, this was just an empty construction site in the port of Long Beach, but it's been rapidly filling up with unwanted, unsold Mercedes luxury cars with nowhere to go in the United States. Every single one of these vehicles is yet another indication of the economic downturn. Hari ini Jepun berlawan dalam bak kereta. Dia mengatasi negara-negara lain. Dia akan sampai ke muncak negara-negara ni panas hati. Tak laku barang dia, barang negeri lain laku, dia akan berperang. Akan sampai kepada peperangan. Ini akan berlaku. Dan orang Islam akan bangkit semula. Orang Islam ada minyak di negeri-negeri dia. Minyak ni ialah makanan kepada kilang-kilang. Makanan kepada kilang-kilang. Minyak dikuasai oleh orang Islam. Orang Islam menguasai minyak. Bila kumpulan Islam menguasai minyak, orang Islam balik kepada Islam, dia tak boleh ramai, maka akan berlaku peperangan di antara Islam dengan negara-negara barat. Ini akan berlaku. Dan hari ini sudah ada tanda-tanda berlaku. Mengapa mereka menyerang Iraq, nak serang Iran, nak serang negeri-negeri Islam di Afghanistan dan lain-lain? Kerana negeri Teluk adalah simpanan minyak yang paling besar dalam dunia. Begitu juga negeri-negeri di sebelah Asia Tengah, simpanan minyak dan gas yang paling besar dalam dunia. Tired of pumping expensive gasoline into your car? Well, one Japanese company reveals an eco-friendly car that runs on water. 1 liter of water keeps the car running for about an hour at a speed of 80 kilometers or 50 miles an hour. The company has just applied for a patent and is hoping to collaborate with Japanese automobile manufacturers to mass manufacture their invention in the very near future. All you need is a liter of water, any kind of water to be exact, whether it's river, rain, seawater, or even Japanese tea. Saya committed memastikan kepimpinan terus berdiri teguh bagi menghadapi krisis ekonomi yang kini melanda seluruh dunia, termasuk negara kita. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata.